Produk Sentilac untuk acne, please. Cik Syah tak nak recommend awak pakai Sentilac. Kita ada ingredient lain yang lagi best daripada Sentilac. Kategori sifat ingredient tu macam Sentilac, tapi dia lebih macam ada banyak manfaat. Contoh dia, apa ingredient yang Cik Syah maksudkan tu adalah kombucha. Ini contoh produk dia. Kenapa kombucha best untuk menggantikan Sentilac Acetica? Kerana kombucha adalah salah satu bahan yang datang daripada green tea. Green tea ni dia adalah satu kategori dengan Sentilac Acetica, iaitu sutik yang kami. Kombucha ni asal daripada daun teh hijau atau green tea. Lepas tu green tea tu dikeringkan, dia menjadi black tea. Lepas dia dah dikeringkan menjadi black tea, dia ada manfaat tambahan sutik yang kami dan dalam masa sama dia meredakan keradangan. Lepas tu black tea tu diproses lagi, diperam menjadi kombucha. So disebabkan dia diperam, dia ada satu lagi manfaat tambahan dengan membekalkan prebiotik pada kulit kita. So kalau kulit kita memerlukan sutik yang kami, lepas tu kita guna ingredient ni yang ada manfaat prebiotik dan meredakan keradangan, bukan saja dia meredakan kulit sensitif, dia bantu untuk mempercepatkan keradangan yang datang daripada sensitivity tu reda. Lepas dia reda, dia ada prebiotik, dibekalkan prebiotik tu untuk protect kulit supaya next time dah tak berlaku lagi keradangan macam tu. Lepas tu dalam ni, yang bestnya, dia ada panthenol Panthenol adalah ingredient yang best gila untuk kulit yang acne prone skin. Bantu meningkatkan kelembapan pada kulit. Panthenol adalah bahan yang sangat bagus untuk meredakan keradangan. Kalau awak sensitif, kulit awak acne prone skin ataupun acne prone skin yang sensitif, awak boleh guna formulasi toner ni.